Daging dah rebus siap-siap sampai dia lembut. Lepas tu daging ni korang potong-potong ikut selera. Air rebusan daging jangan buang. Kita akan guna untuk kuah mi rebus tu. Lepas tu, mi rebus Johor ni kita gunakan sweet potato atau keledek merah. Keledek merah ni pun cantik dah rebus siap-siap. Total, resipi ni untuk kiraan 1 kilo mi kuning. Bahan-bahannya, kita ada bawang merah, kita ada halia, dan ada bawang putih. Lepas tu kita letak udang kering yang kita dah rendam dengan air panas. Mi kita akan kisar hingga lumat. Okey, masukkan yang kita dah kisar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan serai dan lengkuas. Minyak bagi lebih sikit. Sebab apa? Nanti kita akan masukkan cili bot dan kita akan masukkan tauco serbuk kari juga. So kita nak bagi dia punya ingredients tu betul-betul pecah minyak cantik. Ini cantik dah rebus, kita akan kisar bersama air. Total seharusnya keledek ni kita siapkan 200 gram. Tapi disebabkan kurang, so cantik top up dengan sebiji kentang. Janji dia punya anggaran adalah 200 gram. Ni kita kisar bersama air. Bila dah pecah minyak, kita masukkan tauco. Kalau korang punya tauco yang berbiji-biji, ikut kisar sekali. Satu resipi ni ngam-ngam kita guna satu paket kecil ni ya. Okey, kita masukkan gula Melaka 1 buku. Masuk asam keping. 1 keping sahaja. Sweet potato yang kita dah kisar. Kisar sampai betul-betul halus, creamy dan lembut. Okay, bila dah meletup-letup, kita masukkan air daging. Kita kena tambahkan air rebusan daging. Mi rebus Johor ni dia tak cair ya korang. Air tu jangan terlampau banyak letak. Dia macam pekat-pekat macam tu. Daging kita dah rebus asing, dah potong-potong. Last kita masuk dalam kuah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Udang kering yang kita dah rendam dengan air panas. Ya, bagi udang kering ni kembang. Kita akan kisar dengan air 250 ml. Kuning telur sahaja. Letak sedikit kunyit, bagi sedikit garam, telur, garam, kunyit. Masukkan air yang kita dah kisar bersama udang kering. Tepung ubi dan tepung jagung. Untuk kerupuk ni kita kena tapis. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita buat kena tinggi sikit tau. Tak boleh dekat macam ni, kena tinggi. Korang hidanglah dengan macam-macam kondimen dia. Tauge, daun bawang, lada hijau, telur, tahu, bawang goreng. Jangan lupa letak kerupuk dan perahkan limau kasturi. So, dah siap. Mana yang suka dengan video ni, pergi follow Cantik sekarang untuk dapatkan macam-macam resipi. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau dia. Rahim. Allah